Okey, sekarang ni kita akan belajar cara untuk mengambil ukuran badan tanpa baju ready made lah. Okey, yang pertama sekali yang kita perlukan adalah bahagian bahu. Okey, so bahu di belakang. Okey, kita akan ambil dari hujung bahu kiri ke hujung bahu kanan. Okey, so ambil, letakkan pita, letakkan di belakang badan begini bukan tegak macam ni, tapi dia naik atas sikit. Okay. So kalau orang yang badan sederhana, kita boleh nampak bahu dia turun kat mana. So okey, kita terus ambil. Ataupun kita tengok baju yang dia pakai. Kalau baju yang dia pakai dah cantik, so kita terus ambil dekat ukuran baju tu. So ini kita ambil dari kiri, kanan ke kiri. So lebih kurang 16 inci. Okay. So bahu 16 inci. Ukuran kedua, lilitan lengan. So lilitan lengan kita ambil betul-betul di bawah ketiak ni, okay, bahagian yang besar ni. So ukuran kita ambil ngam-ngam, tanpa longgar dan tanpa ketat. Okay, so ini lebih kurang 10,5. Okey, ukuran bawah ketiak kita kena tengok. Kalau orang tu tangan biasa dengan tangan kanan, so kita ambil bahagian tangan kanan ukuran dia. Kalau orang tu kidal, kita kena ambil bahagian kiri. Okay, sebab normally tengok orang tu punya tangan, mana tangan yang dia biasa guna tu sebenarnya dia lagi besar. Okay, so itu untuk lilitan lengan tadi. Okay, sekali lagi ukurannya kita selisihkan pitanya. Ni lebih kurang 10,5 inci. Okay, kemudian bahagian dada. Okay, dari belakang ke hadapan betul-betul di puncak dada. Dan ini pun tidak longgar dan tidak terlalu ketat. Okey, ini ngam-ngam, lebih kurang 37 inci. Okey. Okey, kemudian labung tangan start daripada bahu yang kita ambil tadi hingga ke labung yang dikendaki, contohnya 20 inci setengah. Okey, ini depends pada customer punya keselesaan. Okey, kemudian kita perlukan satu lagi bahu ke bawah dada ataupun ke pinggang. Okey, so kalau pinggang tak tahu kat mana, okay, kita just ambil satu pita ukur, kemudian kita ikat. Okey, so kita ambil ukuran dari bahu, ambil satu lagi pita hingga ke pinggang tali yang kita ikat. Okey, so ini contohnya bahu, lalu depan lalu dada untuk perempuan. So ke pinggang lebih kurang 16 inci. Okey. Kemudian labuh yang kita kendaki, bahu, tengah bahu, lalu depan hingga ke labuh mana yang kita nak. Kalau blouse lebih kurang ke paras kaki ataupun lutut 36 inci. Dan kalau jubah terus sampai ke lantai, terus ke lantai, bukan ke buku lagi tapi terus ke lantai. Okey. Okey, untuk ukuran kain dan seluar, okey, kain kita perlukan 3 ukuran, iaitu pinggang. Okey, lilitan pinggang. Okey, kita ambil ukuran tak longgar dan tak ketat, 32 inci. Kemudian kita perlukan ukuran lilitan punggung. Okey, punggung mesti berada di tengah-tengah punggung, pita tu puncak punggung. Okey, so ini 37 inci. Kita kena tukar, ratakan. So 37 inci setengah, 37 setengah. Kemudian ukuran labuh. Okey, labuh kita ambil daripada pinggang hingga ke lantai untuk kain 36 inci setengah. Okey, untuk seluar kita tambahkan satu lagi ukuran, iaitu labuh cawat. Okey, labuh cawat kena duduk dan pastikan tegak. Okey, kemudian kita ambil ukuran dari pinggang hingga ke bahagian bawah ni. Kalau duduk atas kursi, so kursi lah. Kalau duduk atas lantai, lantai. Okey, macam ni 11 inci. Kena tegak Kalau tak tegak, nanti labuh cawat akan pendek. Okey, so macam ni 11 inci. Dan itu je lah ukuran yang kita perlukan untuk kain dan